disumbat dalam lubang najis akibat kahwin muda. Yes, ini yang berlaku kepada Ayu Selisa pada tahun 2009 di mana dia dibunuh oleh suaminya sendiri dan disumbat di dalam lubang najis dan mayatnya ditemui selepas 10 tahun. Ayu Selisa ni dia kahwin dengan suaminya pada umur 16 tahun dan suaminya berusia 9 tahun. Dari situlah dia mula menghadapi keganasan rumah tangga. Pada tahun 2009, secara tiba-tiba Ayu ni hilang daripada rumah dia dan suami dia cakap Ayu telah melarikan diri. Memang selama 10 tahun dorang cari Ayu ni tak jumpa-jumpa, tapi firasat seorang ibu kepada Ayu ni, dia rasa yang anak dia masih ada di sekitar rumah yang dia duduk bersama dengan suami dia. Cuma kemungkinan disorok. Suami Ayu macam biasa je, dia masih baik dengan keluarga mertua dia, which is keluarga Ayu tu. Apa yang peliknya, pada 10 November 2019, Eddie mula solat berjemaah dan minta maaf dengan semua orang. Pada 11 November 2019, dorang jumpa mayat Eddie dah gantung diri dia sendiri dan sepucuk surat yang bertulis, "Saya nak menyusur ibu saya dan juga isteri saya di sana." Dan pada 22 Disember 2019, masa inilah segala-galanya terbongkar di mana mereka nak ubah suai ataupun renovate rumah lama yang diduduki oleh pasangan suami isteri ni. Dan diorang jumpa dalam kumbahan ada sisa rangka mayat. Dan bila forensik cek semua, itu adalah tulang milik Ayu sendiri. Tapi apa yang lebih mengejutkan, rupa-rupanya ibu Ayu ni pernah mimpi di mana Ayu minta tolong dalam jalan yang sempit bawah pokok buluh. Dan memang tangki tu bawah pokok buluh. Adakah ini petunjuk daripada arwah? Tapi mimpi tu ibu Ayu kata dah lama dah dia mimpi macam tu dan dia anggap benda tu sebagai mainan tidur. Boleh ke mimpi jadi petunjuk? Kisah suami bunuh isteri dah kejam. Tapi ada yang lagi kejam di mana korang bayangkan boyfriend ni dia dah dapat makwa baru. Lepas tu dia berkomplot dengan makwa baru dia untuk bunuh dia punya awet sendiri yang dah lama bersama dengan dia. Kalau nak kisah tu, jangan lupa follow. Bye korang. Love you.